Ikutkan, aku dah malas dah nak cerita pasal gearbox ni. Sebab yang masuk mesti Honda yang ada masalah gearbox CVT. Balik-balik konten tu je lah yang aku buat. So hari ni aku nak listkan lah kita mana yang menggunakan gearbox CVT tapi jarang masuk bengkel. Salah satu jenama yang jarang masuk bengkel yang menggunakan gearbox CVT jenama kereta Toyota. Contoh macam Toyota Camry, Toyota Corolla, Yaris, CHR dengan Toyota RAV4. Lagi jenama apa yang menggunakan CVT? Jenama Subaru. Subaru ni pun banyak juga model yang menggunakan CVT. Subaru Outback, XV dengan Legacy. Lagi? Ada lagi? Ada. Takkan tak ada. Kereta Mitsubishi. Model Mitsubishi Outlander, Expander, Mirai Sedan dan juga ASX. So model-model ni kebanyakannya jarang masuk bengkel. Adalah beberapa macam Subaru sebelum ni ada masuk. Tapi bukan masalah gearbox. Toyota macam Toyota Camry, aku ada buat video hari tu. Tapi bukan masalah gearbox. Masalah leaking kat bahagian dia punya flywheel dan juga torque converter. Agak pelik lah. Kalau Honda je masuk kat kita orang, kebanyakannya masalah gearbox CVT. Tapi kepada korang yang mungkin yang pakar sikit kenaan dengan kenapa dan bagaimana Honda punya gearbox CVT bermasalah berbanding dengan CVT jenama kereta yang lain, cuba korang komen kat bawah.